Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan MC. Yang saya hormati Presiden 5G Associate Tuan Muda Azam Amiri, kita Public Gold New Diamond, kita punya New Diamond Dr. Syafiq, barisan leaders Public Gold yang datang daripada seluruh Malaysia, barisan komiti, terima kasih komiti yang pakai line dia tu, terima kasih, bagi tepukan tuan-tuan kepada komiti. Dan tuan-tuan dan puan-puan, 300 peserta yang berdaftar hari ini. Ucapkan tahniah, bagi tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hari Sabtu, hari waktu kita berehat bersama keluarga, hari kita bercuti, tetapi tuan-puan pilih buat perkara yang berbeza, datang menuntut ilmu. Tuan-puan, itulah yang saya buat dulu dan itulah barisan leaders yang datang bersama saya dulu buat. Begitulah. Kita buat apa yang orang lain tak buat, akhirnya kita dapat apa yang orang lain tak dapat. Kalau kita buat sama macam orang lain buat, dengan harapan hidup kita berubah jadi berbeza, Albert Einstein sebut itu adalah insanity, satu kegilaan. Kita buat benda lain tapi harap benda lain yang kita dapat. Okey. Jadi tuan-puan, untuk ubah hidup, untuk membina 1 juta yang pertama, tuan-puan kena ubah buat perkara yang lain. Sebab tuan-puan, kehidupan kita hari ini ialah apa yang kita rancang dan kita buat 5 ke 10 tahun yang lalu. Itulah kehidupan kita hari ini. Dan kehidupan kita lagi 5 ke 10 tahun akan datang, apa yang kita rancang dan kita buat hari ini. Tuan-puan, bila saya cerita tentang kejayaan anak muda, contoh Tuan Muda Azam Amiri, tuan-puan, beliau jadi milioner pada umur 25 tahun. Sekarang baru 26 tahun. Mana datang ni, tuan-puan? Dia buat bermula 24 tahun. Dia bermula 18 tahun. Bahkan masa remaja lagi, tuan-puan. Masa umur dia belasan tahun dah letak target dah. Aku nak jadi jutawan pada umur 25 tahun. Dia dah letak target sebelum dia kenal saya lagi, tuan-puan. Waktu remaja lagi dah mula berniaga, tuan-puan. Jadi bukanlah satu kejutan, lepas 8 tahun, lepas 10 tahun dia buat perkara yang betul, hidup dia berubah jadi milioner, jutawan. Bukan satu kejutan. Tuan-puan, jujur saya cakap, semua dalam hall ni 300 bermula hari ni buat perkara yang betul, 5 ke 10 tahun boleh jadi jutawan. Saya cakap pengalaman, tuan-puan, saya cakap pengalaman. Saya membina kekayaan, meletakkan target 1 juta yang pertama pada umur saya 25 tahun. Tengok beza jauh. Tuan Azam 25 tahun dia jadi jutawan. Saya 25 tahun baru letak cita-cita nak jadi jutawan. Nak ada harta 1 juta yang pertama pada usia 25 tahun. Tak ada training macam ni, tak ada seminar macam ni, tak ada circle yang bagus macam ni, semua tak ada. Menggagau je pergi cari buku ilmu sana sini, belajar sana sini. Ambil masa 11 tahun. Saya ambil masa 11 tahun. Tetapi tuan-puan yang bermula hari ini, bermula datang seminar begini, tuan-puan ambil masa 5 ke 10 tahun. Saya ucapkan tahniah tuan-puan. Sebab 1 juta yang pertama, bila kita letak tajuk 1 juta yang pertama, sebahagian orang, dia tengok 1 juta pun, dia rasa ini bohong semua ni. Fikir pun malas, apatah lagi nak berusaha.
Ini semua mustahil kita kerja biasa-biasa. Takkan kita boleh jadi jutawan. Tak ada tuan-puan lahir terus jadi jutawan. Majoriti jutawan hari ini adalah self-made millionaire. Dia dulu pun miskin, hari ini jadi jutawan. Maksudnya setiap orang pun bermula dengan B40.